Le dengan lo memang macam la dalam bahasa Malaysia. So, Lao Shi hari ni nak sambung topik ini dan Lao Shi nak share korang apa perkataan Lao Shi tak suggest korang pakai dalam bahasa Cina. Okay, Lao Shi akan simpan ni sampai hujung. Le dengan lo selalu macam sudah. Contoh, 我吃了. Saya sudah makan. Lepas tu kalau untuk ma, selalu untuk tanya soalan. So, contoh hari ni, awak sudah makan ke? 你吃了吗? So, dia macam bahasa Malaysia ke, ya ke. Tapi Lao Shi tak suggest korang pakai perkataan meh, M-E-H. Okay, Lao Shi tahu dalam bahasa Malaysia kita ada meh pun tak ada intention apa. Tapi dalam bahasa Cina, kalau korang sebut meh, it's like very judging. Kalau kawan ataupun colleague tu you tak close sangat, jangan pakai perkataan meh, macam tak sopan. So, 吃咩? Dia sama macam dalam bahasa Malaysia, ya ke? Nampak tak Lao Shi punya muka? Macam judging. So, korang jangan pakai 吃咩? Dengan kawan ke colleague yang tak rapat sangat tau. 你学会了吗?